Okey, hari ni kita ada satu iPhone 13 mini yang mengalami masalah attempting data recovery ni. Okey, jadi yang ni dah banyak kali dia attempting data recovery. Saya terpaksa transfer sekali chip NFC dia kepada bot yang baru. Okey, jadi kalau dekat sini saya dah buat bot transfer, jadi kita akan ambil chip NFC daripada bot yang asal dan transfer kepada bot yang baru. Okey, jadi yang ni kita buang dahulu chip NFC yang asal dan kita reball, dan kemudian kita separate layer dan kita buang chip NFC yang baru dan kita pasang semula NFC yang lama. Jadi ada model yang tak perlu kita transfer chip NFC ni dan ada yang perlu ditransfer. Okey, dah siap proses pasang, kita sambungkan semula layer atas dan layer bawah ni. Okey, lepas tu kita sejukkan dia sekejap dan kemudian kita pasang LCD bateri untuk test dia. Okey, jadi dekat sini kalau korang tengok dia dah boleh masuk ke menu. Okey, kita cuba masukkan passcode. Okey, dah tak ada attempting data recovery. Okey, sekiranya korang mengalami masalah yang sama, jangan lupa komen di bawah.